benar free, kena beringat, kena jaga molek. Masa sekarang fraud scammer mai lagu ni pula dah dia agak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya pula dalam video lah sansan masa ya sikat. Hari ni saya nak khabar, nak lari, nak sapa kepada kita iaitu fraud scammer. Fraud scammer ke saat ni tu dia buat basing baru pula. Penipu basing baru pula. Dia bagi SIM free. Chat SIM card free kepada budak sekolah ke saat ni tu. Kok atas tu dia jadi viral lah masa sekarang. Dia bagi SIM free budak sekolah saat ni tu. Dia long tabian daftar nama budak sekolah saat ni tu. Satu orang tu dia daftar nama banyak SIM. Banyak nama. Lepas tu dia free ke saat ni tu satu nama saja. Lepas hak lebih lagi, hak lebih lepas pada long tabian tu 2-3 ber sore ke saat ni tu. Hak long tabian dah ke saat ni tu dia pergi jual fraud scammer. Apabila dia pergi jual fraud penipu ke saat ni tu guna SIM hak nama hak kita long tabian. Hak tu lah kena beringat. Masa sekarang apabila ada bagi SIM free, kita pakai jaga, kita pakai jaga, kita pakai beringat. Takut mengikut supaya pemberita masa sekarang. Dia beri daftar nama, dia beri long tabian. Apabila kita daftar nama sudah long tabian, sudah scan muka sudah ke saat ni tu, boleh SIM satu SIM saja. Tetapi dia guna banyak SIM. Kau kita long tabian, kau kita daftar nama. Lepas tu, hak lebih pada tu, daftar berterosak nama kita ke saat ni tu, dia pergi jual fraud scammer mari menipu. Apabila fraud scammer mari menipu ke saat ni tu, naik nama bertelefon, hak kita daftar nama, hak kita long tabian. Sebab itulah kita kena jaga mulai masa sekarang fraud penipu ni tukar basing semua. Basing tu basing ni. Sebab itulah kalau masa kita tahu berita baru-baru, kita boleh sapa, kita boleh check, kita boleh tolong ke mana, kita tolonglah untuk jaga kita, untuk jaga keselamatan fraud kita masa sekarang. InsyaAllah kita tahu dah, kita pakai check, saya baru tahu sama kata. InsyaAllah.